Okey, seterusnya mari kita lihat strategi 7 ID jana wang besar dan 7 biji kereta ataupun 7 mobil ya. So ini adalah strategi bagaimana kita nak mula membina bisnes ini. Langkah yang pertama ni ya, yang dipanggil fasa 1, step 1. Okey, kita baca dulu nota kat bawah tu ya. Satu nombor handphone dan akaun bank boleh guna 7 kali pendaftaran. Maksudnya ketua keluarga boleh mewakilkan anak-anak dia ya menggunakan nombor handphone bapa dia atau mak dia atau akaun bank sebanyak 7 kali. Itu tujuan dia. Kenapa undang-undang ni dibuat? Sebab Biorich mahu ibu bapa ya menyertakan anak-anak mereka supaya mengambil bahagian di dalam bisnes Biorich ini untuk masa depan mereka. Sebab Biorich ni adalah platform bisnes tulen, bukan money game ya, yang membolehkan korang mewariskan ID ini dan juga sehingga ke tahap pencen. Itu yang bagus itu. Okey, di situ juga ada ditulis PIN berulang tiada had. Maksudnya setiap ID boleh kita masukkan PIN berulang-ulang kali, seolah-olah macam kita menaja orang itu tanpa had sehingga ke tahap infinity. Itu maksud dia. Jadi contoh 77 ID ni dah default, tapi korang masih lagi nak masukkan PIN ke mana-mana ID yang 7 tadi, boleh, dibenarkan ya. Kenapa ini dibuat? Kerana kita nak mengelakkan daripada penciptaan ID fake, ID palsu yang biasanya dibuat kepada mereka-mereka yang nak memanipulasi plan ni. Akhirnya database menjadi kotor ya, data tidak terurus, tidak penuh dan sebagainya. Jadi bila kita mencipta ID berulang ini, so dia lebih terurus dan database kita tidak kalang kabut. Okey, kita baca yang sebelah kanan tu, analisa modal awal. Jadi korang langkah pertama ialah mendaftar 7 ID sekeluarga. Okey, kita lihat dari segi kos. Yang atas U1 tu terbaik ambil D4 supaya dapat conquer, dapat makan semua bonus-bonus besar apabila berlaku aktiviti bisnes dalam jaringan korang. Yang D4 ini bernilai 5,200 satu ID dan kita ambil DX10 tadi, darab 6 ID 60 lah. Jadi modal awal kita ialah 5,260. Ini semua kita belikan produk dan tolak dengan bonus yang kita dapat untuk DX tadi, setiap ID RM5, jadi dapat RM30 lah. So modal sebenarnya beli produk ialah 5,230. Wow ya, tak mahal sangat ya, kerana korang dapat 7 ID sekeluarga dan potensi pendapatan sangat besar ya. Boleh cecah sehingga 320 juta sebulan dan boleh dapat 7 biji mobil ataupun kereta. Boleh juga dapat rumah banglo. Nanti aku akan terangkan. Okey, seterusnya nanti yang DX ni semua korang upgrade lah ya, ke package yang lebih besar, yang maksimum. Mungkin upgrade satu persatu secara akumulatif ataupun cicilan dalam bahasa Indonesianya ya. Boleh DX ni boleh di-upgrade menjadi D0, D1, D3, D4 dengan cara kita menambahkan PIN, tambah dia akan menjadi automatic upgrade ke VVIP level berikutnya. So ini fasa 1, step 1.